sana orang sambut Ramadan, memang betul-betul sambut Ramadan. Bagi mereka Ramadan ini adalah perayaan. Ramadan ini adalah bagi haflah, sambutan perayaan. Dihias rumah-rumah mereka, dihias jalan-jalan mereka, diletakkan kandung, diletakkan poster untuk menyambut ketibaan Ramadan. Bahkan masjid dan surau, tibanya 10 malam akhir Ramadan, lagi semangat orang untuk pergi ke masjid dan surau. Ada surau yang dah khususkan ini tempat untuk orang beraktikaf. Ada surau yang tibanya waktu qiyam, dia buat pengumuman kepada orang kampung, ni dah masuk ni, nak buat qiyam lain, mari pakat mari surau dah. Ada masjid yang tibanya malam 27 Ramadan, masjid luar dan dalam penuh. Dan dalam 20 Ramadan ini ada imam yang hampir 1 jam membaca kunut. 1 jam itu masanya untuk kunut, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang pakaiannya, kalau tengok pakar, budak dia panggil makar, tak kena sabar lari surau, dengan semua jinnya, dengan bajunya apa semua. Tapi malam 20 Ramadan, tak kira lah orang kampung ke, orang benda ke, orang tak ada mari surau ke, semua pakat mari surau. Sebab bagi mereka itulah kemuncak kepada Ramadan, itulah kemuncak kepada peribadatan mereka kepada Allah. Saya pernah bertanya kepada seorang budak, apa mari surau, apa mari sedih qiyamul. Dia kata, aku pada malam ni je. Sebab malam ni kan malam Lailatul Qadar. Kalaulah Lailatul Qadar itu Allah bagi ganjaran 1000 bulan, aku pada ibadah malam ni, tak ada ibadah dah masa lain. Pada tu je. Tapi nak sebut bagaimana cara mereka memandang Ramadan. Dan cara mereka pandang itu tak ada tempat itu. Tak ada suasananya di tempat itu. Kadang-kadang kita rasa tiap kali kita masuk bertazkirah, sampai tazkirah, kita pergi semayang akhir-akhir Ramadan, hati kita rasa sedih, sayu tengok apa masyarakat begini. Tolong kalau kita pergi ahli mata tu lagi ya. Ada kijek, ada balik je. Tapi tengok surau, masjid kosong. Tak ada orang kembali. Allah biarkan. Itu suasana yang berbeza. Tapi bila saya sampai di sini, sampai ke surau Nipung ini, saya tengok wajah suasana dia, saya mula terfikir, mungkin kita boleh mulakan perubahan daripada tempat kita ini. Mungkin tahun yang akan datang, kita buat perkampungan Ramadan, kita buat haflah Ramadan, kita buat perayaan Ramadan dekat tempat kita. Tempat kita ni tak ada lah surau tepi sungai, melainkan antara ni satu-satunya surau. Dengan kawasan yang ada sikit, mungkin tibanya bulan Ramadan, kita cari dalam, kita sama-sama bekerja. Ustaz Khairi pun mungkin sebagai mak di peringkat dong sendiri, kita mulakan di tempat kita untuk tahun yang akan datang. Inilah haflah Ramadan. Kita sambut Ramadan sampai peringkat orang sahur, orang hari surau kita ni, semata-mata untuk merasai vibe dan suasana itu. Saya masa duduk di Kelantan, ada beberapa tahun, ada sahabat yang daripada jauh, mak ayah dia mari daripada Kedah, datang bulan Ramadan ke Kelantan, semata-mata untuk benda, untuk rasa suasana Madinah Ramadan. Dan suasana itu dia tak ada kat tempat lain. Dan masa saya belajar di Mesir, bayangkan ahli majlis pemandaran Kota Baru ni, MPKB BRI ni, buat temu duka imam kat mana? Kat Mesir. Panggil imam-imam daripada Mesir yang sedap bacaannya, mereka pilih yang paling sedap, dan imam itu dipilih untuk jadi mana? Untuk jadi imam tarawih dalam Madinah Ramadan ni. Suasana berbeza. Hidup siang, malam, pagi, petang, muas dengan suasana ibadah. Itu yang kita nak. Sebab Ramadan ini sampai satu masa dia akan berlalu. Habis 30 Ramadan, masuknya 1 Syawal, tak ada dah Ramadan sudah berlalu pergi. Nak jumpa pula tahun depan, dan kita pun tak tahu sama ada kita sempat ataupun tidak dengan Ramadan. Ada orang yang Allah ambil nyawa mereka, datang mereka jumpa Ramadan. Ada orang yang tengah-tengah Ramadan Allah ambil nyawa mereka. Allah ambil
Saya pernah dalam 23 hari Ramadan, saya semayang sebelah daripada jiran saya. Orang panggil dia ni Abang Ipoh pada Sofi. 23 hari saya semayang di Masjid Paranyang. Saya semayang sebelah pada dia. Semayang sebelah dia, bagi salam. Lepas tu tanya apa maya sini ya, ibu kata pusing-pusing suram. Tengok 2-3 hari, dengar dah meninggal. Saya masih ingat lagi tahun 4, orang yang kenal dengan panggil Pak Yo lah. Allah. Pernah terawih bersama dia. Di mana? Di Masjid Surau Baru Sungai Buaya. Tanya orang tanya ulama tak jumpa, dia kata macam ni. Lah kali sebelum hari raya Aidilfitri diambil nyamunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kita tak tahu bila Allah ambil nyamu kita. Tapi saat Ramadan yang Allah bagi pada kita, yang pakejnya Allah sebut siangnya dengan asyam, dengan siangnya dengan puasa, siang, malamnya dengan al-qiyam, mendirikan malam. Dan dua-duanya Allah sebut, Nabi sebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diberikan keampunan dosa. Dan kita nak sambut 17 Ramadan, sambut nuzul Quran. Pakej satu lagi Allah bagi pada Ramadan, pakej Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata benda, as-siyam wal Quran, siam, puasa dan Quran akan menjadi syafaat kepada ummah di akhirat. Puasa ini akan bercakap kepada Tuhannya, kepada Tuhan, akan bercakap kepada Allah, wahai Tuhan, ya Rabb, lelaki ini dia meninggalkan makan dan minum, dia meninggalkan syahwatnya pada siang hari di bulan Ramadan. Kerana dia berpuasa, maka bagilah syafaat kepada dia. Quran pula bercakap, wahai Tuhan, ya Rabb, hamba ini tidak tidur pada waktu malam. Kerana baca Quran, maka berilah syafaat kepada orang ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku memberikan syafaat dengan kedua-dua amalan. Itu pakej. Tak ada pakej ni. Lepas tu pakej keempat, pakej apa? Sedekah. Itulah malam ni kita lancarkan tabung pemuda bersama. Sedekah asal daripada perkataan sedekah yang membenarkan kita ni bagi sedekah harta kita. Kita nampak tak ganjaran Allah bagi pahala? Tak nampak. Walaupun Allah sebut siapa yang menginfakkan hartanya akan diberikan ganjaran 700 kali ganda. Kita nampak. Ada satu cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku nak pagar tanah aku, tapi ada satu batang kurma. Satu pokok kurma ni menyebabkan aku tak boleh pagar tanah aku, tak boleh pagar kawasan aku ni. Lalu pemuda ini mari mengadu pada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku nak buat guana dengan pokok kurma ini. Dan Nabi pun panggil tuan punya pokok itu. Nabi panggil, wahai tuan, tebanglah pokok ini. Tebang pokok ni, nescaya Allah akan gantikan kepadamu satu pokok kurma dalam syurga. Tapi lelaki ni mungkin ialah harta saka. Kalau kita ni kalau harta saka, sayang nak buat rumah. Saya pernah ada, ialah bila kita nak buat jalan kan, rumah dia kena atas rizab jalan. Kita kata nak buat jalan, robohlah rumah kan. Dia kata tak boleh roboh, ni rumah saka, kita sayang. Jadi orang ni walaupun dah diberikan gambaran surga, dia pun sayang nak potong, sayang nak tebang pokok kurma ni. Ada seorang sahabat dengar, namanya Abu Darda. Dengar perbualan Nabi dengan lelaki ni. Lalu Abu Darda balik jumpa lelaki ni. Dia kata, berkenal tak apa satu? Aku Abu Darda, tuan punya satu kebun kurma yang besar, yang cantik dalam kota Madinah. Jadi gini, aku nak buat tawaran kepada dia. Aku nak beli sebatang pokok kurma tu, buat ganggu tengah jalan, jual dia, beli dia. Dengan bayarannya, mu ambil semua kebun kurma. Sebatang pokok, tukar dengan satu kebun kurma. Dalam kebun kurma tu ada umur Abu Darda. Lepas pada lelaki ni setuju, Abu Darda pergi jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah beli pokok kurma ni, maka tebanglah pokok kurma ni. Beli semata-mata nak tebang, semata-mata nak tebang pokok.
Lalu Nabi SAW menyebut, Nabi kata, aku melihat dalam syurga pokok kurma Abu Dardah, buahnya sangat lebat. Lalu Abu Dardah balik cerita pada isteri dia, wahai isteriku, kita kena keluar daripada rumah ni, orang dah beli tanah kita ni. Lalu isteri dia kata, wahai Abu Dardah, itulah jual beli yang paling menguntungkan. Bila Nabi tengok dalam perjalanan itu, Nabi tengok Abu Dardah dan isterinya keluar, dan Nabi sekali lagi sebut kepada Abu Dardah, Nabi kata, aku melihat dalam syurga pokok kurma Abu Dardah sedang subur, buahnya sangat banyak. Itu bagaimana pandangan, cara pandang sahabat dalam melihat harta. Harta ni akan habis, tapi harta yang betul-betul jadi bekal untuk kita bawa dapat Allah SWT ialah harta yang kita infakkan dan sedekahkan. Jadi bulan Ramadan ni banyak peluang. Tadi kata ada iftar, ada program pemuda bersama, ada program sedekah, ada program bagi zakat. Maka jadikan ini semua peluang untuk kita menuai hasil, memetik hasil, bercucuk tanam, nak tuai hasil, nak tunjuk depan Allah SWT. Dan itulah fikir Ramadan. Cuma sayang, ada orang yang Ramadan sampai pada dia buat tak ada pendek. Sama dia Ramadan. Ada orang yang dia kata, Ramadan ni bulan aku nega je. Ada orang yang tengok Ramadan ni bulan aku untuk tunggu bila raya je. Dia tak mahu nak Ramadan, dia nak raya je. Ada orang sampai Ramadan, tak sungguh Ramadan. Tapi bak raya susun dah, baju raya, nak benda tepah kuih mana, nak tepah nasi dagang kat mana, sate kat mana. Tak tengok orang, mungkin kita ke diri kita sendiri. Tapi cara pandang mereka, akhir sekali Nabi sebut dalam Al-Quran, dia kata, celakalah orang yang bila dia sampai pada Ramadan, dia tidak dapat keampunan daripada Allah. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri kita dengan baki-baki Ramadan yang ada. Kita doa pada Allah, ya Allah, istiqamahlah aku sampai ke saat akhir Ramadan ini. Pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Terimalah segala amalanku, ya Allah. Jadikanlah baki-baki Ramadan yang masih melalui ini sebagai suatu tempat untuk aku bercucuk tanam, membawa amal kebajikan untuk aku tunjukkan ke hadapan-Mu. Dan jadikanlah Ramadan yang masih membaki ini sebagai satu tempat untuk kita memohon keampunan kepada Allah, dan kita akan dibebaskan daripada api neraka Allah SWT. Jadi itulah sedikit tazkirah sebagai renungan motivasi pada kita semua untuk kita teruskan baki-baki Ramadan yang masih berlalu ini, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.